Assalamualaikum, selamat pagi geng. Hari ni kita nak tanya sikit lah, khususnya untuk para pemancing. Kita nak tanya, biasanya kita nak gingai, kita beli mata kain, kita beli batu, kita beli celi, kita beli macam-macam lah peralatan untuk kita ngai saat ni. Biasanya modal kita habis dalam 10 hia, 20 hia gitulah, lebih kurang kalau kita tak ada barang lagi. Lepas tu kita pun gingai deh. Gingai habis minyak kadang-kadang 2-30 hia, pergi jauh lah kita kata. Bila kita pergi jauh, kita ngai dek. Ditakdirkan kita ngai. Sebelum sampai saat ni kita beli upel pula dah. Upel pula upel hidup. Upel udai hidup. Ada upel udai hidup. Biasa kalau kakak sama seko, kalau hok besar kan sia seko ataupun ikut kilo dan sebagainya. Jadi kita gingai dek. Tiba-tiba takdirnya kita gingai tak boleh ikan. Dek kita masa tok gi tu duk nampak dah kalau gini boleh nampak orang duk boleh. Boleh kakak 15 kilo, boleh kakak 10 kilo, boleh kakak 7 kilo. Tapi bila kita gi tak ada bilu atas belakang dah. Bilu paruk lah. Balik tu letih dah letih. Duit pun habis. Ikan tak boleh. Letih dapat. Stres pun dapat, macam-macam dapat. Lepas tadi kita nak tanya, pada masa tu kita boleh ke apa benar? Kita sebagai pemancing juga dah. Kita tanyalah, nak tanya pendapat saing-saing para pemancing. Lagu mana orang panggil stres kau, lagu mana pada masa tu serabut kau lagu mana, seru perik tak segi pas bil, tak segi dah lepas ni kau lagu mana. Cuba saya awak beri komen sikit dah.